Sekarang kita berada di Kajang. Dekat Kajang ni kita dah mengecat untuk bahagian atas dan sampai dekat luar. Untuk dalaman kita dah cat bahagian tangga, ruang tamu, dekat bahagian dapur dan ada juga bahagian bilik-bilik. Dan untuk awning pun kita dah catkan warna hitam. Warna semua di-request oleh owner. Warna putih ni, kenapa pilih warna putih? Sebab warna ni adalah warna asal yang mana rumah ni mengikut spesifikasi, dia perlu mengikut warna asal. Jadi mereka pun panggil kita dan kita catkan. Bukan saja dekat sini-sini, nampak je dekat atas ni, sebelah sana pun ada. Cuma dekat sebelah sana agak susah sikit lah untuk saya capai kan. Jadi kalau korang nak samakan warna untuk syarikat punya tempat, untuk kedai-kedai, jadi korang boleh panggil kita, tekan link di bio untuk korang tak payah penat lah catkan panah-panah panah perik. Jadi kita cover KL Selangor. Kalau korang nak kita share banyak lagi cara untuk mengecat, follow juga. Bolehlah cat sendiri kan. Jadi tak nak penat, nak cat rumah, catrumah.my. Boleh jemput share kat member-member, pakcik-makcik, atuk nenek, biar kita yang catkan.